Assalamualaikum, hai. Okay, aku hari ni nak pergi tengok filem Papa Zola The Movie, Game On. Aku dapat tengok tayangan awal. Bukanlah dapat apa pun, memang TGV buat untuk 6 hari bulan ni, untuk apa macam fan screening lah. So sekarang ni aku tengah on the way nak pergi kat OU. Dia ada sebenarnya beberapa panggung lagi yang dibuka. Beberapa negeri pun lain ada, dekat Kedah pun ada, tak silap aku. Adalah lagi beberapa kan, aku pun tak berapa nak sure. So kejap lagi kita tengok lah, mungkin ada mascot dia ke apa ke, aku tak sure lah. Ada tak ada kan, tapi kalau ada aku tunjuk juga. Kalau tak ada lah kan. So kita tengok nanti. Aku akan buat review mungkin esok 7 hari bulan, ataupun paling lewat pun Isnin 8 hari bulan aku akan publish dia punya review lah untuk Papa Zola. Best ke tak best tak tahu kan. Aku harap sangat-sangat dia best, dan kualiti visual dia upgrade lagi daripada lebih daripada filem Bobo Boy yang sebelum ni. Tapi Papa Zola ni, kalau mana yang korang tahu, dia bukanlah filem Bobo Boy, tapi dia kira macam spin off untuk watak Papa Zola. So aku sangat teruja untuk tonton filem Papa Zola The Movie ni. Okey lah, nanti aku buat review. Okay, bye. A YouTube star, shining bright, reaching far. A comedic genius, a tech expert, a content creator, second to none, alert. Awas nak bertukar. Untuk family kebenaran. Comelnya.